Alhamdulillah. Rezeki, Wak. Rezeki. Elok-elok. Besar-besar kerang kat sini. Rasa gurau. Boleh jual, Wak. Boleh kita beli beras dapat duit nanti. Kat rumah pun beras dah tinggal sikit dah. Aduh! Aduh, sakitnya. Wah! Aduh. Sakit, Wak. Sakit. Aduh, jangan, Wak. Sakit. Pelan-pelan, Wak. Pelan sakit. Aduh. Sakit, Wak. Sakit. Mon, lambat datang. Pagi-pagi menantu dah cari tau. Nantu? Siapa? Ini hantu. Alah, hantu-hantu pun. Lama kau suka juga nanti kan? Kuasa aku. Okeylah, Mon. Aku kerja sikit. Oh, kau makan ni kau ingat aku sekali tau. Aku ingatkan kau sebab tu aku beli roti canai ni kat kau pagi tadi. Aku tak makan lagi tau. Baik-baik, tengok. Dah tumpah dah. Wah. Oh. Suap aku sikit. Suap aku sikit. Bagilah aku sikit. Sikitlah. Aku belikan untuk engkau. Aku tak makan lagi. Oh, sikitlah. Sini aku tengok kau. Ya Allah, kau ni makan comuk macam budak-budak. Tapi sekarang ni muka kau ni manis tapi macam beruk kau makan. Cuma tengoklah. Dah macam beruk dia makan. Cuma tengoklah. Tu nampak. Tumpah habis lah. Ni, nama penuh kau Mariam. Kalau dekat sekolah kena tulis nama penuh. Mana boleh nama timbang-timbang ni? Ni nama kau. Tulis. Tulis, lepas tu kau sebut sekali. Cepat. B, A, ba, C, A, ca. Baca. B, U, bu. K, U, ku. Bu, ku. Ni. B, O, bo. D, O, H, do. Bunyi dia? Apa? Hodoh? Bukan hodoh lah, bodoh. Ni baca buku bodoh. Sok, aku ni tak hidup lama kot, Sok. Kalau aku dah tak ada nanti siapa tengok rambut ni. Cik Mon ni
Jangan fikir yang bukan-bukan. Ha? Tak ada siapa pun tahu ajal dia bila. Dah lah Cik Mun tak payah fikir yang bukan. Tetap juga akan mati. Kenapa Cik Mun nak kahwinkan si Wok ni ke? Yelah, kotlah mana tahu ada orang nak pinang dia. Sekurang-kurangnya bila aku pejamkan mata aku, Sok, hati aku tak susah mengenakan nasib dia. Tak payah cari jauh-jauh. Senang macam inilah. Biar saya je yang pinang si Wok ni. Dengan berhantarankan gula, sayur, telur, beras, minyak. Kan cukup 5 tu buat hantaran. Kan Cik Mun kan? Alah Cik Mun, sadar jauh je pun. Sok. Kau tolonglah Sok. Carikan jodoh untuk Wok ni. Tanyalah kawan-kawan yang elok sikitlah. Yang rajin solat ke surau, solat Jumaat tak tinggal, yang boleh bimbing Wok, boleh jaga Wok. Semua makna yang terbaik tau untuk anak-anak dia. Tambah lagi Wok ni anak istimewa. Hujan yang turun menyentuh hati, aku berlari. Apa ni? Hei! Kau curi duit tabung surau kan? Tak apa pukul-pukul orang macam ni. Kau semua tak puas hati dengan saya, kita selesaikan dekat luar, bukan dekat sini. Ini kan rumah Allah. Saya tak ada buat apa-apa pun. Saya elok je solat sunat taubat dekat surau ni tadi. Saya tak mencuri, sumpah. Tu, tabung masjid tu elok ada kat situ lagi. Diam! Jangan menafik sangat. Memang tabung tu kat situ. Entah ada duit ke tidak. Kau pergi cek tabung tengok ada duit tak? Apa yang menung sangat tu, Sok? Salah ke Mak? Seorang bekas penagih dah berubah dan sukakan seseorang. Pasal Cik Mun lah ni. Mak, Usop dah buat macam-macam dah, Mak. Untuk tunjukkan pada semua orang yang Usop ni dah berubah. Tak cukup lagi ke, Mak? Apa yang perlu Usop buat untuk puaskan hati Cik Mun tu? Mak faham sangat perasaan Usop pada Wok. Tapi untuk memuaskan hati manusia tak terjangkau di akal. Jadi sekarang ni siapa yang faham dan tahu apa yang kita perlukan? Pastinya Allah. Dia Maha mengetahui. Dia juga yang tentukan semuanya. Jika Wok tu jodoh Usop, berdoa, teruskan berdoa. Minta Allah permudahkan semuanya. Kamu hancur, Sok. Sabarlah. Bang, kau solat Jumaat? Solat. Tapi bukan dekat tempat tadi lah. Kali ni nak pergi jauh sikit. Orang cakap lagi jauh kita berjalan, lagi besar pahala kita dapat. Faham. Kau nak kahwin? Sini bang. Dekat kampung aku, ada seorang anak gadis. Dia ni tak boleh bercakap. Tapi kalau dia bercakap pun keluar bunyi sikit-sikit dia. Memang daripada kecil memang macam tu. Biasalah tu. Mula-mula memang macam tu. Tapi lama-lama mungkin dah boleh menulis sikit-sikit lah. Tak bang. Dia ni menulis pun tak boleh. Daripada kecil memang dia tak pergi sekolah. Sebabnya keluarga dia ni orang susah. Bapak dia meninggal masa dia kecil. Sekarang ni dia tinggal dengan mak dia je. Habis tu kau dengan dia macam mana pula bercakap? Aku dengan dia ni dah lama kenal lah bang. Jadi aku dah boleh faham gerak bibir dia, tangan dia, lenggok dia. Lama-lama abang boleh faham. Yalah, kalau dah biasa dengan dia lama-lama memang boleh belajar lah juga sikit kan. Macam ni. Dia ni cantik bang. Manis orangnya. Dia jaga solat.
Sekarang ni mak dia tengah cari menantu untuk bimbing anak dia. Bang, kalau kau kahwin dengan anak dia, kau bimbing dia, bang. Nanti kita boleh duduk satu kampung, kita boleh jadi kawan lagi. Sob, kenapa tak engkau je yang kahwin dengan dia? Bukan apa, Sob. Kau tahu aku ni macam mana kan? Kat kampung ni aja pun ramai yang tak suka aku. Ini kan pula dekat kampung kau. Tak bang, dekat kampung aku semua baik-baik. Tak ada macam dia orang tu tadi, tak matang. Dia bisu. Jemputlah naik ke pondok buruk mak ni. Ya, Mak. Ni je lah yang mampu mak sediakan. Masuk. Ayo. Mari. Dah baik, Mak. Inilah bilik pengantinnya. Ni. Habis nanti kalau kami tidur dekat sini, Mak nak tidur kat mana pula? Tak apa. Mak mana-mana pun boleh tidur. Tu kat surau pun boleh. Tak payah risau pasal Mak lah. Mak, kalau Deris minta izin Mak untuk bawa Wok balik ke rumah Deris boleh? Bukan apa. Deris tak sampai hati pula lah. Sebab kami nanti Mak pula nak kena tidur kat luar sampai merempat macam tu. Tak pun macam ni lah. Mak ikut je kami balik. Senang kami nak tengok Mak. Lagipun nanti kalau Mak nak solat jemaah sama-sama kami, senang. Mak tak apa. Betul tak apa ni. Dia bawa je Wok balik. Bawa dia balik. Tapi jangan lupa pula bawa Wok balik jumpa Mak dekat sini. InsyaAllah, Mak. Tiap-tiap hujung minggu, Deris akan bawa balik Wok. Pergilah kemas baju tu. Pergilah. Kemaskan barang-barang dengan baju Wok. Pergi. Inilah rumah kita. Tak maaflah, rumah ni serba kekurangan. Kenalkan, isteri saya, Mariam. Oh, isteri. Dah kahwin. Oh, baru kahwin. Yalah. Saya Suria. Ni siapa tadi? Mariam. Mariam. Suria ni dia jiran kita. Jiran sebelah rumah. Selamat pengantin baru ya. Ada apa-apa lagi sudah? Tak. Saya balik dulu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Telekong ni dah lama dah. Dah buruk. Dah boleh buang dah. Nanti abang belikan telekong baru untuk sayang ya. Abang belikan pakaian baru, minyak wangi, barang kemas baru. Sayang pakai untuk abang ya. Ya? Sayang. Pusing, sayang. Abang bukakan telekong sayang ya.
Watak Wok ni dia bukan sekadar mencengkam jiwa saja, dia mencengkam fizikal, mencengkam minda, mencengkam semualah yang apa yang ada dekat dalam diri saya ni. So dari segi physically memang penat, back to back, merentan dan sebagainya. Kita kena main dalaman jiwa untuk menghayati watak sebab kita nak membain dengan ekspresi muka sebab dia tidak bertutur, tak boleh nak bercakap kan. So dari segi mata, dari segi pernafasan, dari segi body language, itu yang kita kena belajar. Sebab saya tak ada reference macam mana pergerakan dia, sebab tu saya rasa sendiri mungkin pergerakannya macam ni, mungkin pergerakannya macam tu, mungkin keseksaannya. Bila kita rasa keseksaannya macam tu, barulah kita nak bergerak seksanya macam tu. Umum akan tahu saya sinonim dengan watak-watak antagonis ni, walaupun saya pernah juga bawa watak-watak selain dari watak antagonis. Tetapi untuk cerita yang seperti karya Wok ni, dia agak sebenarnya agak heavy antagonis untuk watak sebegini. Watak begini memang watak hitam yang sebenarnya tidak akan menjadi kesukaan kepada sesiapa pun. Saya sendiri agak geram, seram, kadang-kadang rasa geli dengan watak ini. Tetapi saya tak pernah memikirkan dari sudut audien kerana saya adalah pemain. Jadi saya kena sayangkan karakter ini. Saya sayang pada karakter Deris ni. Saya bawakan karakter Deris ni dan saya mengharapkan penonton akan mendapat rasa apa yang saya rasakan ketika mana saya membaca karya ini. Watak Usop ni, dia seorang yang orang cakap happy go lucky lah. Happy go lucky, dia mesra dengan semua orang. Dia ni sebenarnya seorang yang, dan dia suka ambil berat pada orang, terutamanya pada Wok, pada keluarga Wok dan maknya lah Cik Mon kan. Dan bila saya bawa watak Usop ni, dia ada satu orang kata soul lain tau yang saya tak pernah bawa lagi. Bagi saya dia banyak color yang Usop ni boleh main lah kan. Bila saya baca skrip untuk watak Usop ni, lebih kurang macam pentingkan diri jugalah kan. Bila kita dah berjuang tapi gagal dan kita cari jalan lain untuk dapatkan sesuatu itu dengan menganiaya orang, itu sangat-sangat tidak bagus dan dia ada satu sifat orang kata apa, pentingkan diri. Tapi bila benda tu jadi tak bagus dan of course menyesal sangat-sangat sebab niat tak menghalalkan cara yang kita buat tu. Rose ni adalah kawan kepada Wok. Dia selalu bersama Wok daripada kecil lagi. Wok tak bisu, Wok cuma lidah dia kelu. Tapi dia boleh dengar semua. So dia dengan Rose ni selalu berkepit lah. Dengan Rose selalu datang rumah dia, ajar dia mengeja, ajar dia membaca. Dan dia selalu ada untuk tolong Wok di mana saja Wok berada. So bila dia jaga mak dia, siapa buat untuk mak dia, itu menunjukkan dia kawan yang baik lah. And then bila contohnya dah dapat balik Wok dengan dia, and then dia tenangkan Wok, masih lagi bersama dengan Wok walau apa keadaan, itu for me sangat meninggalkan kesan untuk saya lah. Macam mana dia seorang kawan yang sangat-sangat baik. Saya rasa every scene suka. Sebab kalau kita tak mentally, physically prepared. Physically prepared tu maknanya dari segi sebab saya lasak. Sebab saya kena lasak. Dari segi mentally prepared tu kita kena tahulah. Kita bukan sahaja kita kena bekerja dengan diri kita sendiri, kita kena bekerja dengan orang-orang sekeliling, dengan pelakon lain. So kalau kita dah bagi, orang pelakon lain dah bagi, kita pula tak bagi. Itu yang kita rasa pressure. Dari awal saya, daripada hari pertama saya di set ni, tidak ada scene yang mudah. Satunya permainan pengarah, permainan kamera, permainan watak dan karya ini sendiri, skrip ini sendiri. Dia membawakan satu isu yang sangat berat dan diangkat dengan cara yang begitu detail. Jadi dia tidak seperti drama biasa yang pernah saya buat. Saya boleh katakan, feeling saya ketika di set drama Wok ini adalah seperti di sebuah set filem. Wok menggabungkan barisan pelakon yang begitu kita boleh kenal, ya, berbagai zaman, lapis zaman, ya. Dari atas saya seperti Aida Aris, Isdawati,
Kemudian dia punya peranan utama dia dibawakan oleh Sharifah Sakinah, dan saya tak nampak orang lain yang lebih layak membawakan watak Wok ni. Saya sangat excited dan saya pernah tengok karya-karya Kak Ira. Dia ada satu touch yang akan menyentuh hati penonton. Setiap karya dia akan bagi impak kepada penonton-penonton. Jadi masa tu saya rasa macam Kak Ira Rahman ni dia ada satu sentuhan yang magis dia tu. Tapi alhamdulillah lah sepanjang saya syuting drama Wok ni, buat masa ni saya bagi sehabis baik untuk watak Usop ni. Respect untuk dia tu macam terlalu tinggi lah bagi saya. Well, cerita Wok ni memang penuh dengan tangisan dan sebagainya. Tapi ini adalah satu cerita yang saya nak cakap, yang kita kena ada awareness kita kena ada awareness tentang society kita yang berlaku benar pada waktu sekarang ini. Itu yang kita nak sampaikan, keikhlasan informasi kepada audience. Walaupun macam ada certain scene yang macam orang kata, kenapa diorang buat certain scene ni? Itu adalah genuine information yang kita nak beritahu. Itulah yang berlaku sebenarnya. Kita kena tengok dengan perspektif. Oh, begini, begitu rupanya. Of course, kita ada healthy boundaries, tapi tetap kena sampaikan apa yang perlu disampaikan. So normally, so kesimpulannya memang apa yang berlaku di dalam masyarakat kita sekarang. Ini bukanlah rekaan semata-mata yang macam kita nak kontroversi, bukan. Ini bukan, kita orang tak fikir pun kontroversi itu semua. Kontroversi yang mencari kami. Kami tak mencari kontroversi. Terima kasih. Sebenarnya bila saya bawa watak-watak antagonis ni, watak-watak ni lebih menyedarkan saya, sebagai Azhara ni saya harus menjadi lebih baik daripada diri dia. Sebenarnya karya-karya drama ni adalah cerminan masyarakat. Mana pernah berlaku di luar sana, kita rasa geli, kita rasa terlalu gotik, seram dengan apa yang dibawakan dalam watak itu. Tapi kita buat tu bukan untuk menggalakkan orang jadi macam watak ini, tetapi kita buat watak cerita yang sebegini, karya sebegini untuk sebagai pesanan khidmat masyarakat kita kepada di luar sana, supaya ini yang kita kena elakkan. Ini yang berlaku kalau kita biarkan watak-watak macam ni berleluasa. Drama ni diinspirasikan oleh kisah benar. Jadi kita sampaikan ni untuk kesedaran kepada masyarakat umum supaya ia akan menjadi pengajaran lah, dan mengambil iktibar dalam drama ni. And korang wajib, bukan kena, wajib tengok drama Wok nanti. I nak bekerja dengan tim Kak Ira for so long, and inilah kali pertama umur 26 tahun baru dapat bekerja dengan Kak Ira Rahman. I know that dia seorang yang sangat, director yang sangat jaga acting, jaga karya dia, and seorang yang sangat strict. I know that all my friends banyak improve when it comes to acting apabila berlakon dengan dia, and all the teams memang sangat-sangat top notch, best. So cerita ni dia punya quality sangat-sangat top notch. It's another level, so you guys need to watch it. Jangan lupa untuk subscribe to Unify TV sebab hanya eksklusif di Unify TV sahaja. Jangan lupa langgan dan subscribe Unify TV sebab Wok dekat situ je. Korang tak boleh tengok dekat platform lain. Kena tengok pelakonan hebat pelakon-pelakon yang ada dalam drama Wok ni. And hope you guys enjoy. Dan pada anda semua, jangan lupa untuk menyaksikan drama Wok 15 episod di Unify TV diterbitkan oleh Ini Film, diarahkan oleh pengarah yang hebat Ira Rahman. Saksikan drama Wok nanti di Unify TV, khas untuk pelanggan-pelanggan Unify. Assalamualaikum, saya Sharifah Sakinah sebagai Wok. Jangan lupa untuk tonton Wok di Unify TV. Mak menunggu. Rezeki, Wok. Rezeki. Besar-besar kerang kat sini. Aduh. Alah, aku dah tak ada nanti siapa tengokkan Wok ni. Kenapa Cik Mun nak kahwinkan si Wok ni ke? Oh, Usop tu kan ada hati kat engkau lah. Usop sayangkan Wok. Wok pun sayangkan Usop kan?
Kau tolonglah, Sob. Carikan jodoh untuk Wok ni. Aku sekarang ni dah tak macam dulu dah. Aku betul-betul nak taubat ni. Kak. Siapa dia tu Tak pernah nampak pun dekat dia sini. Tu Deris. Dia baru je berpindah ke kampung ni. Bak, kau nak kahwin? Mak bersyukur sangat, Wok. Lepas Wok kahwin nanti hidup Wok akan susah. Mak harap sangat, Wok. Dialah orang yang paling tepat untuk jaga Wok. Ada anak dia suka kahwin. Anak pula lepas kahwin langsung tak jemput balik. Sob, tolonglah, Sob. Kau lawan Deris, kau minta Wok balik. Sedap kan? Abang yang sedap. Abang yang sedap. Kenapa kau blok aku? Aku telefon kau tak jawab. Wok mana? Wok mana? Suka sibuk pasal orang ya. Yang kita nak sibuk-sibuk bila Wok tu kenapa? Nyawa Wok tu dalam bahaya, tahu tak? Bila kaki kau dah melangkah masuk ke dalam rumah aku ni, pintu untuk kau cuma ada satu pintu je. Pintu masuk. Dah tak ada pintu keluar. Pintu keluar dah tertutup rapat. Faham, sayang?